الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله Inna Allah bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sembahyang serta tunaikanlah zakat, dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 110. Ikhwanul muslimin, bersempena hari Jumaat di dalam Ramadan Al-Mubarak ini, saya berpesan kepada diri saya dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mematuhi perintah-perintahnya dan meninggalkan dengan bersungguh-sungguh segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang diridai dan memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Ikhwanul muslimin, sebagai umat Islam, kita amat bersyukur kerana masih bersama Ramadan. Kehidupan mesti diteruskan dengan lebih bermakna. Amal ibadah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Rezeki kita dikongsi, tadarus dan tilawah Al-Quran kekal diamalkan. Setiap kali hadirnya Ramadan, umat Islam tidak boleh lupakan kewajipan untuk membayar zakat fitrah. Pada hari ini, khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk melihat kembali kelebihan zakat fitrah kepada kita umat Islam. Yang pertama, zakat fitrah adalah kaedah penyucian diri kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan sebagai penutup kekurangan sepanjang berpuasa Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Sesiapa yang mengeluarkan zakat itu sebelum solat hari raya, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan sesiapa yang menunaikannya selepas solat hari raya, maka ia menjadi sedekah daripada sedekah-sedekah biasa. Kedua, zakat fitrah diwajibkan kepada semua umat Islam tanpa mengira umur, jantina dan kedudukan ekonomi seseorang, dengan maksud setiap umat Islam berpeluang untuk berkongsi rezeki dengan mereka yang kekurangan. Zakat fitrah sudah boleh ditunaikan sejak hari pertama Ramadan sehingga hari raya Aidil Fitri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw untha min al-muslimin. Rawahu Muslim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas orang ramai sebanyak 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum, iaitu ke atas setiap orang merdeka atau hamba, baik lelaki atau perempuan daripada kaum muslimin. Dan yang ketiga, zakat fitrah adalah sistem yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan hati umat Islam dan mewujudkan rasa kebersamaan tanpa mengira warna kulit, pangkat dan darjat. Golongan fakir dan miskin yang menerima zakat akan berasa gembira ketika menjalani ibadah puasa Ramadan, dan lebih-lebih lagi apabila menyambut hari raya Aidil Fitri. Bahkan amalan menggembirakan hati sesama manusia merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin, sebagai makluman, kita bersama Mesyuarat Jamaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah menetapkan harga zakat fitrah di negeri Kelantan bagi tahun ini 1446 Hijri ialah sebanyak RM8 seorang. Namun bagi mana-mana individu yang ingin membayar zakat fitrah lebih daripada RM8 boleh membayar fitrah dengan qadar RM14 atau RM21 seorang mengikut keselesaan masing-masing berdasarkan harga beras yang biasa dimakan setiap hari dan juga cara hidup. Manakala kadar nisab zakat harta bagi negeri Kelantan pada tahun 2025 ialah sebanyak RM29,376. Bagi mereka yang mempunyai harta dan telah mencapai syarat nisab ini serta cukup tempoh haul, tempoh setahun zakat, maka ia berkewajipan untuk membayar zakat harta masing-masing. Oleh kerana itu, khatib ingin berpesan kepada sidang jamaah sekalian bersempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersegera menyelesaikan kewajipan zakat fitrah dan zakat lain yang mungkin tertunggak sebelum ini demi mendapat ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita pasti boleh meringankan beban saudara kita dari kalangan fakir dan miskin di negeri ini. Mudah-mudahan dengan zakat harta dan zakat fitrah yang kita tunaikan pada tahun ini bakal menambah keceriaan buat mereka yang menerima dan menikmati sumbangan penuh bermakna daripada kita semua. Ikhwanil muslimin, gunakanlah pelbagai kaedah dan jalan yang telah disediakan oleh Majlis Agama Islam Kelantan untuk memudahkan urusan pembayaran zakat fitrah dan zakat harta, selain diserahkan terus kepada pegawai-pegawai masjid mukim. Zakat boleh juga ditunaikan secara dalam talian melalui e-zakat payment atau secara potongan gaji bulanan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan membersihkan diri dan harta kita daripada segala keburukan dan menjadi kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat serta rukuklah kamu semua secara berjamaah bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa
mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna darah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Pada waktu ini, saudara-saudara kita di Palestin masih dalam konflik peperangan dengan Israel. Mereka sedang ditindas, ditekan dan dibunuh. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.